Okay, 129 pieces set lah. Total. Okay, ada cordless semua je lah. Okay, kita buat tengok. Okay. Buat ada dented aduh, ni kena saya return ni, tapi tak apa, kita buat je video unboxing. Okay, macam ni set dia. Okay, manual untuk drill kita lah. Ini drill dia. Yang paling penting kali. Okay, bateri 725 tahun lepas 12 volt. Okay, bateri penuh. Saya punya ni. Okay, ada 15 tu drill lah. Boleh set top dia, ada 15. Tak ada, plastik. Grip release, okay ni self locking je lah. 10mm 38 inch punya size. Okay, lupa buat lithium iron. Okay, okay dah emboss 12 volt, 750 rotation per minute, 8 ke 10 mm diameter lah untuk cat dia. Serial number, okay, production bulan 8 2025. Wah, tahun lepas lah okay, okay, ni set dia. Ke subscriber bit, ada bit holder C okay, dia bagi USB type C, saya rasa 1 meter ni. Hammer, mini hammer okay, pegang getah, sedap. Semua ada tempat semua fit lah. Okay, plier, kombi ni plier, boleh cutter, boleh grip. Okay, total. Ni yang balut ni biasa cover steel sebab dia takut karat, jadi dia kena balut plastik lah. Kita kena minyakkan ni sebenarnya untuk cover steel sebab dia mudah karat lah. Dia cover steel paling kuat, paling keras besi, tapi dia mudah karat lah. Dia ada grade-grade dia. Okay, ni measuring tape. Okay, ada push, bawah pada 3 meter. Ada lanyard dia, getah, total. Okay, dia punya barang semua patented lah. Patent lah, tak boleh tiru lah. Tiru boleh kaman. Okay, boleh pas 3 meter 10 kaki. Okay, bawah sentimeter, atas inci, made in China, high quality. Okay, okay, belah bawah pun ada. Ni yang bagus lah. Tengok feedback dia, ada goyang. Okay, ada goyang sikit lah. Ni memang ada sikit ada gap untuk kita punya measurement lah, supaya tak lari sangat. Okay, ni besi. Ni saya pun rasa besi ataupun maybe aluminium ke. Okay, ada teflon coating ni saya rasa. Kita bila kita tarik, kita tak adalah luka tangan tak tajam sangat. Okay, okay, tengok action dia. Okay, okay, sedap. Okay lagi, okay, bagi atas kita ada dapat test pen. Test pen dia, okay, test pen biasa lah. Ada register of hazardous ni standard CE, China punya SIRIM. Ni Europe punya lah, hazardous substance untuk apa, barang yang import kat sana kena ada register tu lah. Macam kita sini SIRIM lah, markis tu nak masuk sini kan, import export punya. Okay, ni spek dia. AC 100 ke 500 volt lah. Okay, alternate current maksimum kita boleh test arus elektrik, voltage dia 100 ke 500. Okay lah, boleh lah. Ada indent kat sini, boleh nampak. Okay, ada clip, boleh masuk pocket ke. Okay, kita ada spanner adjustable, size dia 6 inci 150mm. Okay, ada scale tu 0 ke 20 size dia lah. Forged steel forged steel maknanya besi tuang lah. Okay, solid lah, pegang macam solid. Okay, ini ok lah, quality dia boleh untuk nut size sikit. Okay, lagi kita ada screwdriver. Okay, ni CRB chrome vanadium, size apa ni, size ni saya rasa okay, tak ada label apa ni, saya rasa PH2 lah standard punya. Okay, ada heat treated lah depan, ni keras lah depan. Okay, ni logo dia total. Okay, ada tempat sangkut tu, lubang untuk sangkut. Okay, ada profile getah sini. Okay, grip lah, siap lah. Okay, ada slotted punya, sama juga chrome vanadium, size tak pasti, tak ada label lah. Sama juga heat treated depan ni, warna hitam. Sama ada rubber profile lah, ada macam indentation tu, kita nak pegang sedap lah. Okay, ni biasa pakai untuk congkel lah kita dah jarang pakai screw slotted ni. Okay, lepas tu okay, pisau. Okay, pisau ni jenis baru ni total tulisan pun lain sikit lah, macam lebih besar. Okay, blade tu warna hitam ada tulisan total tu. Kita boleh rasa getah aku rasa ni, dan dia ada coating getah lah, balut getah. Okay, okay, sliding action pun siap hitam. Okay, dia dah siap grease semua jadi ni saya rasa mudah karat juga lah. Kena lap ataupun minyak kan pengguna. Okay, untuk kotak ke untuk potong plastik apa-apa lah. Okay, okay, semua fit ada tempat dia. Okay, lagi kita ada Allen key. Okay, Allen key ni ketat total kita ada berapa pieces ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita ada 8 piece Allen key tak ada yang bulat bawah tu. Okay, kita ada 8 piece, ada label lah size dia 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6. Okay, ni guna lah untuk biasa perabot yang guna
Allen lah. Okey lah. Untuk otomotif biasa pakai paling besar 8 10. Okey, kita ada drill bit untuk metal besi. Ini kayu. Ada 4 saiz, boleh tengok ah. Saya zoom sekejap. Okey, boleh nampak saiz dia. 4, 5, 6, 8. Okey. Yang ni dia kira sekali dalam set dia. Sebab dia kata 129 kan. Jadi yang ni yang paling banyak ah. Ni. Kabel pula fokus. 80 pieces set lah. Skru, 40 skru, 40 plastik plug. Ini pun dia kira dalam set ni. Okay, plug. Plug ni ada macam-macam jenis lah. Biasanya total punya mana bagi free lah. Biasa kalau tu beli. Okay, jenis ni saya nak tengok ada marking size tak. Okay, ada kan? Tengok lah. Apa ni? Okay, ini ada marking size. Ni skru dia bagilah. Okay. Okay, dia bagi skru posi drive lah. Bukan Phillips biasa. Ni ada plating. Apa ni? Nickel plating lah. Tak tahu si stainless steel ke apa. Tak ada label apa lah. Ada macam-macam size lah. Okay. Okay, kalau bit tak cukup kita boleh letak bit dalam ni. Kita tukar lah. Ini biasa. Kalau cordless tu boleh drill batu, okey lah. Ni tak boleh. Jadi kita bawa drill bit lain lah. Okay. Nampak lah. Okay. Faham kan? Oh. Okay. Drill. Biasalah. Pakai carbon brush motor lagi. Okay, bateri kita. Okay. Ni okey. Saya ada lagi satu. Memang tahan. Tak ada masalah. Dia masalah dia cuma bateri je. Okay. Okay. Ini kotak ada. 119 pieces ya. Baik ya.